Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca kita pada pagi ini dengan melihat amaran yang sedang berkuat kuasa. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket dan Selat Melaka Utara. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 11 Jun 2026 di mana ketinggian ombak boleh mencecah 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, bagi mengetahui keadaan semasa cuaca negara, kita ikuti pula paparan imej gema radar. Hujan beserta ribut petir yang telah berlaku di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka sedang beransur-ansur reda dan dijangka tamat menjelang 1 hingga 2 jam lagi. Manakala hujan lebih tertumpu di bahagian utara melibatkan negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi Malaysia Timur pula, keadaan cerah dan tiada hujan sedang dicerap di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah. Manakala hujan beserta ribut petir sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian tengah negeri Sarawak melibatkan bahagian Mukah, Sibu, Sarike dan juga Kapit. Hujan yang sedang berlaku ini dijangka boleh berterusan hingga ke lewat pagi nanti. Baiklah, bagi tinjauan sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih lagi boleh berlaku, namun lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di negeri Terengganu dan di barat Johor. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Kudat, pedalaman pantai barat dan juga Tawau. Bagi negeri Sarawak pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Kuching dan juga Limbang. Orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, peka dan cakna dengan setiap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baiklah, itu sahaja informasi cuaca yang dapat saya kongsikan buat waktu ini. Bagi mendapatkan informasi yang jelas dan terkini berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami seperti yang tertera. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU seluruh negara. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.